Bau tu menarik dah. Oh, yeah. Kita cengang pecah. Okey, Assalamualaikum. Saya hari ni abang main dekat Ma Chinese Roti dekat Maidan Tunjung. Jadi roti ni sudah viral dekat KL. Dia buka cawangan dekat Kelantan. Abang mari selalu saya mu. Abang terlepas peluang, abang nak rasa betul ke roti dia sedap. Let's jom ikut abang. Let's jom saya mu. Let's jom. Okey, saya mu. Inilah kedai dia dah. Ma Chinese Roti. Dia betul-betul bersebelahan dengan kopi Saigon dah. Saya mau mari sini, saya mau akan boleh tengok secara live dia buat roti dia. Saya mau tengok tu. Sekali kita tengok roti dia tu kan lembut molek. Dia ada dua deh, lauk, ada daging dengan ada air. Saya mau tengok. Dia tengah huli tu, kalau kita tengok roti dia tu sangat-sangat lembut bagi. Ni dia masuk daging. Dia ada dua ya saya mau, daging dengan air deh. Okey, lepas tu dia akan uli-uli, dia akan gulung-gulung. Tengok tu. Tu. Okey, saya mu ni dia buat roti hok air dah. Okey, saya mu ni hok air dah. Suppose kalau dia uli-uli, dia gote-gote. Dah. Dia jadi stok-stok okey tu saya mu tu. Penuh saya mu tu. Siap dah dia uli roti dia saya tengok. Oh, comel saya mu. Okey, saya tengok ni dia tengah balik dah. Kalau kita tengok tu ke, dia goreng tu nampak tu crispy dah. Tu bagi Oh, tengok. Oh, siap dah roti kita. Oh, puas hati saya tengok tu. Oh, comel. Kita tengok roti tu kan. Oh, comel saya mu. Dia goreng tu sangat-sangat crispy. Abang dah hok ayam so, hok daging so. Tengok tu. Okey, saya mu siap dah roti abang. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum. Saya mu hari ni abang nak makan Ma Chinese Roti. Saya mu tengok sekali abang beli 4 butir sekali abang beli. Dia ada perisa daging dengan perisa ayam. Jom kita makan. Abang beli hok panah-panah. Saya mu tengok. Bau dia pun sedap dah saya mu. Oh, sedap bau. Tak sabar dah abang nak makan. Kita makan dulu. Tengok dalam ni ada kapur. Oh, comel. Oh, crunchy. Oh, panah. Oh, panas-panas. Oh, tengok tu. Oh, tengok daging saya tengok tu. Dia bubuh daging memang betul-betul sangat banyak tengok tu. Wati, bagai. Jadi abang tak tahan saya mu, abang nak makan. Bismillah. Oh, sedap. Roti dia crispy. Daging dalam ni ke. Batu dia bubuh, repuh-repuh dia tu ke. Oh, sedap saya mu. Wow. Tadi yang okey, hok ni hok air pula. Abang pergi tu kita boleh bunyi ngoyak ko crunchy nyo roti dia. Lepas tu saya punya using. Dia ni Cina Muslim dah. Tengok bagai. Tu. Oh, air. Tu. Oh, bagai tu air tu. Oh, comel saya mu. Bismillah. Air dia sedap. Roti dia, dirinya roti tu pun sedap dah. Kalau setahun ni bagai abang cari pulak ni saya mu. Okey, hok ni suppose kalau saya mu kita buat kombinasi deh. Air dengan daging. Tengok roti dia tu sangat-sangat tebal molek kalau kita tengok. Bau tu menarik dah. Bagai. Bismillah. Wow. Nikmat. Terlampau nikmat.
Bila kita gabung daging dengan ayam ni kan, dia jadi satu kombinasi yang sempurna saya mau. Perfect mola. Okey saya mau Chinese roti ni kan, main betul-betul kombinasi yang sempurna saya mau ni. Bagai boh.